9K digunakan untuk urusan pejabat. Maknanya bil 9K tu confirm pejabat punya. Alright, 3K untuk peribadi. Now kau kan biasa buat Taxcom, biasa kau keluarkan yang telefon director ke kau keluarkan telefon pekerja? Director lah, faham tak? Yes. Penambahan saya tak keluarkan. Kenapa sebab dia akan claim dekat dalam personal tax dia nanti. Kau kena keluarkan sebenarnya. Tak keluarkan, kena keluarkan. Kau kena faham. Sebab bila masuk director, dia dah jatuh under section 39. Aku cakap berdasarkan pemahaman aku, berdasarkan section dalam Income Tax Act. Yang pasal director, dia ada cakap dalam section 39, director ke pemilik ke. Kalau director tu merupakan pemilik syarikat, dia jatuh section 39. Kalau director tu bukan pemilik, boleh claim, tak ada masalah. Faham tak? So sekarang ni ceritanya, biasanya dekat Malaysia ni director mesti shareholder tak? Jadi dia dah jadi conflict of interest.